Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersempena bulan Ramadan ini, saya Adli Golden Boy bersama rakan saya, Saidatul Afifah, akan mengacarakan program Santapan Juara. Program ini mendekati atlet-atlet negara yang berkongsi gaya pemakanan dan pengalaman mereka bersukan mewakili negara. Chef Razak dan Chef Anis Nabila juga turut menjayakan Santapan Juara dan berkongsi resipi masakan yang lazat berhasiat pilihan atlet. Resipi penuh mingguan boleh didapati dari laman media sosial Santapan Juara. Anda juga boleh menghantar soalan kepada atlet-atlet ke laman media sosial kami. Oh, boleh. Bola. Saya ingat bola kita. Ada orang di sini. Sekarang tadi lagi mau. Waktu lagi jalan. Ya, betul. Sebisa susah sikit. Sebisa susah sikit. Betul? Dulu ada title. Oh, ini sebenarnya sudah berapa lama? Minggu ini Santapan Juara bersama Nurul Izzah Sudah berapa tahun? Datu Pecut Berbasikal Negara. Nurul Izzah atlet wanita negara pertama yang memenangi pingat emas dalam acara 500 meter pecut di kejohanan berbasikal trek Asia 2020. Pada pusingan Piala Negara Berbasikal Trek 2024 di Milton, Kanada, ia menduduki tempat ke-8 dalam kirin yang melayakkannya ke Olimpik Paris 2024. Pencapaiannya menaikkan nama negara dalam sukan berbasikal dunia. Di samping itu, diet pemakanan Nurul Izzah Izzati penting dalam mengekalkan prestasi dan kecergasannya sebagai atlet berbasikal negara. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Izzah? Baik. Daripada mana? Saya dari velodrome je. Tapi sebelum tu saya ada soalan nak tanya Izzah. Kalau kereta perlukan petrol, Izzah perlukan apa? Saya perlukan makan. Makanan. Betul kan? Okey, di bulan Ramadan ni, apakah pemakanan harian Izzah untuk kekal bertenaga dan kekal cergas? Selalunya kami akan ambil karbo jugalah. Sebelum ni macam hari biasa banyak ambil protein. Ini disebabkan puasa, so kami kebanyakan juga karbohidrat dan protein pun ambil. Pernah ke Izzah menghadapi diet yang tak mencukupi ketika bulan Ramadan? Selalunya kami ambil nutrition yang cukup lah selalunya sebab ada orang jaga dan juga makanan disediakan semua dah ready. Oh, semua dah tersedia. Tapi sebelum tu saya nak tanya satu soalan lagi. Dah ada teman berbuka ke hari ni Izzah? Setakat sekarang ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak apa. Hari ini saya akan masak juara berbuka untuk Izzah. Tapi sebelum tu, jom kita pergi beli bahan masakan dahulu dan kita akan serahkan kepada Chef Anis. Jom. Jom. Tak faham. Kenapa? Izzah, kita nak cari apa ni? Sayur. Sayur apa yang Izzah suka makan? Tomato. Tomato. Okey. Tu. Ada tomato kat sini. Biasanya atlet ni memang makanan berkhasiat. Dia suka pilih buah tomato Dipanggil lah, saya boleh tengok. Okey, kita nak cari apa bahan seterusnya Izzah? Terung. Terung. Tu. Selalunya makanan atlet ni kan, yang Izzah selalu pilih apa dia? Nasi protein lah. Kita orang punya sukan lebih pada protein. Also nutrition pun penting juga. Dikaya dengan sayur-sayuran kan, supaya makanan tu nampak seimbang. Betul. Kita nak cari telur. Telur, okey, jom. Ya. Sebenarnya saya nak bagi tahu, saya pun suka makan telur. Apa pendapat Izzah tentang telur ni? Telur ni pun high protein lah. Memang kita orang akan breakfast ambil protein, ambil telur setiap hari lah. Telur sehari kan. Jadi kalau ikut pengalaman saya pula, pengambilan telur ni biasanya dia akan jadi makanan pengganti kepada protein yang lebih berat. Sebagai contoh, ayam, daging. Sekiranya atlet pun nak jaga berat badan, dia akan tukar kepada telur. Itu telur. Baik, kita nak cari apa Izzah? Kita nak cari madu. Okey. Izzah memang suka makan madu lah. Ya. Sekarang ni pun saya tengah kurangkan gula. Jadi saya gantikan dengan madu. Okey. Next,
saya nak cari ikan. Ni hidangan utama lah. Oh, okey. Oh, ini dia ikan. Ya, ikan siakap. Ya, ikan siakap pilihan Iza. Yang besar-besar sikit. Nanti nak kena makan yang besar-besar sikit. Okey. Nantikan juga soalan siapa yang terpilih untuk dijawab Nurul Izzah Izzati sebentar lagi. Teruskan bersama santapan juara untuk mengenali lebih dekat Ratu Pecut Berbasikal yang memenangi pingat emas dan memecah rekod dalam kejohanan berbasikal Trek Asia 2022 pada usia 19 tahun. Jom. Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Santapan Juara. Saya Aris Nabilah dan hari ini saya nak sediakan sajian berbuka puasa untuk Nurul Izzah Izzati. Dan kita nak tengok apa agaknya yang dia beli untuk saya masak hari ini. Dah nampak dah. Untuk protein dia pilih ikan siakap. Pandai pula tu dia pilih ikan siakap yang besar ni Dan kita ada beberapa sayur-sayuran. So saya nak fikir sekejap apa agaknya yang kita boleh masak untuk dia. Okey, lepas saya fikir-fikir nak masak apa, saya dah dapat inspirasi. Hidangan yang saya nak sajikan adalah ikan siakap bakar berempah. Ikan siakap ni sangat bagus kalau kita nak diet kerana ia mengandungi kalori yang rendah tetapi protein yang tinggi. Dalam setiap 100 gram hidangan ikan siakap cuma mengandungi 120 kalori dan mengandungi lebih kurang 30 gram protein. Okey, jadi saya nak potong, saya nak filetkan dia ataupun nak potongkan isinya sahaja. Mula-mula kita perlukan pisau yang tajam, kemudian kita nak potong bahagian atas dahulu dan cuba potongkan sampai kita rasa tulang. So tips ni sangat berguna kalau kita nak masak ikan siakap, nak buat hidangan-hidangan lain yang tak menggunakan tulang. Jadi siaplah filet ikan siakap. Okey, untuk rempah ratus pula senang je. Kita cuma nak kisarkan bahan-bahan dan tumiskan dia. Serai. Serai ni kita nak gunakan umbutnya sahaja. Di bahagian dalam serai yang lembut ya. Masukkan sedikit air dan kita nak kisarkan sehingga lumat. Okey, sekarang kita dah sedia nak tumiskan rempah-rempah ni. Jadi Izzah, memenangkan sukan berbasikal ni telah mendapat sambutan dan juga minat orang ramai. Boleh tak Izzah berkongsi dengan penonton di luar sana panduan ataupun cara-cara keselamatan untuk berbasikal ni? Pertama sekali, sebelum beli basikal, mestilah kita kena tahu saiz yang sesuai dengan kita punya ketinggian dan juga posisi badan lah. Dan lepas tu, daripada segi brake, kita kena pastikan dia ada dan angin pun kena cukup. Keselamatan juga amat penting dari aspek pemilihan basikal. Selain daripada itu, keselamatan ketika berlatih juga penting. Betul tak Izzah? Betul. Jadi Izzah akan tunjukkan kita cara untuk membuat regangan sebelum memulakan latihan. Ayuh kita Izzah. Ya. Okey, sekarang ni saya nak tumiskan rempah ratus saya. Untuk tumis ni, kita boleh gunakan minyak-minyak yang sihat seperti minyak zaitun dara. Ramai orang kata, boleh ke kita masak masakan Asia ataupun masakan Malaysia dan menggunakan minyak zaitun? Sebenarnya boleh. Sebab kita menggunakan minyak tu dalam kandungan yang sikit dan minyak zaitun sangatlah sihat kerana ada pelbagai jenis vitamin dan ia juga makanan sunnah. Minyak dah panas, kita boleh tumiskan cili giling.
Okey, lepas dia dah pecah minyak, kita boleh masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Masukkan sedikit madu. Saya gunakan madu untuk seimbangkan rasa. Maklumlah kalau kita masak sambal tu mesti ada rasa manis sikit kan? Tambahkan sedikit garam laut. Okey, rempah ratus untuk ikan ni dah siap. Maksudnya kita dah boleh bakar ikan ni. Iza, ni peralatan apa? Ni alat untuk regangan otot lah. Selalunya saya gunakan sebelum memulakan kayuhan dan juga buat Pemanasan gym badan. lah. Pemanasan Okey. badan. So boleh Iza tunjukkan kepada penonton di luar sana? Sekali saya akan selalunya kita orang pakai dekat kaki lah. Mesti sebab basikal memang banyak gunakan kaki, so otot tu sentiasa Bersedia? bersedia Ya, betul. untuk Okey. kayuh lah. Berapa ulangan untuk melakukan selama ni, Iza? Dalam 30 saat. Ya. Okey, faham. Jadi Iza, apa lagi yang kita boleh gunakan peralatan ni? Kita juga boleh pakai untuk belakang paha, hamstring. Kenapa Iza penting bagi pemanasan menggunakan peralatan ni? Dia untuk kita punya ni tak terlalu tegang lah. Kita punya otot. Ya, di samping tu ia juga menjimatkan masa juga kan? Betul. Selain daripada melakukan aktiviti pemanasan badan menggunakan peralatan ni, boleh tak Iza tunjukkan cara lain? Okey, selalunya saya pun buat macam ni untuk kurangkan ketegangan lah. Dia bagus untuk otot di belakang Bahagian belakang. pinggang dan juga belakang paha. Jadi lepas ni Iza nak buat latihan apa pula? Mungkin buat bike. Okey. Ya. Okey, senang je. Saya nak bakar ikan ni kat dalam oven. Jadi, kat atas loyang saya dah lapikkan dengan aluminium foil. Ini untuk supaya dia tak melekat lah. Kalau jus-jus ikan tu keluar, dia tak melekat pada kita punya loyang. Kemudian saya lapikkan dengan daun pisang. Daun pisang ni untuk memberikan aroma yang lebih sedap untuk ikan kita. Letakkan bahagian kulit di bawah dan bahagian isi di atas. Dan letakkan sedikit lagi paste rempah ni ke atas ikan. Saya dah panaskan ketuha pada suhu 180 darjah Celsius. Tutupkan bahagian atas ikan menggunakan sekeping daun pisang. Ini untuk mengelakkan dari rempah-rempah ni terbakar. Bakarkan selama lebih kurang 10 minit dan kita ketepikan daun pisang ni dan bakarkan lagi selama 5 minit. Okey, kita boleh buangkan daun pisang yang bahagian atas dan biarkan ikan kita masak untuk 5 minit lagi. Okey, ikan ni dah siap masak. Bau dia memang membuka selera. Dan kita nak hidangkan ikan ni bersama dengan nasi berry. Nasi berry ni kaya dengan antioksidan, tinggi dengan fiber, kurang gula dan rendah kadar GI ataupun glycemic index. Apabila bahan-bahan yang mengandungi kurang kandungan GI, maksudnya apabila badan kita proseskan bahan tersebut, dia tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Hidangkan dia bersama dengan sedikit bawang merah yang dihiris nipis, limau kasturi dan sedikit daun ketumbar. Okey, lepas ni saya nak buat lagi satu hidangan sampingan yang kaya dengan protein dan sangat-sangat sedap yang sesuai disajikan bersama dengan ikan bakar berempah kita.
Kalau tadi Iza dah berkongsi tentang diet pemakanan, sekarang kita nak bercerita tentang pengalaman Iza. Bagaimana persiapan dari segi mental dan fizikal sebelum bertanding di acara besar seperti Sukan Olimpik? Dia lebih kepada orang sekeliling saya yang menyokong saya, dan juga apa-apa pun kita berkomunikasi dengan sama-sama lain lah macam tu. Dan bagaimana pula perasaan Iza setiap kali membawa nama Malaysia ke pentas dunia? Awal-awal saya agak takut dan saya rasa macam tanggungjawab saya sangat tinggi. Sekarang saya dah dapat biasakan sebab dah lama dah start yakin dengan diri sendirilah. Iza, apakah momen yang paling manis sepanjang kerjaya sebagai atlet berbasikal negara ni? Saya menang pingat emas pada tahun 2024 dan saya dapat selepas 10 tahun Fatihah Musaffar pecahkan rekod pingat emas tu, dan saya dapat gantian. Cabaran paling besar yang dihadapi di dalam kerjaya sebagai pelumba basikal negara? Taktikal lah, lebih kepada strategi dan juga menggunakan kekuatan juga, so saya kena sentiasa bersedia untuk ni. Jadi Iza, boleh kongsikan pengalaman sebagai atlet berbasikal negara ketika pertama kali menjalani latihan dan berpuasa di bulan Ramadan? Awal-awal memang agak mencabar sebab kami perlu tukar masa untuk menjalani latihan. Kami akan tukar ke waktu malam, training dan juga gym selalunya akan dibuat sebelum berbuka puasa lah. Okey, sebagai seorang atlet ni kan, bagaimana Iza membina disiplin dalam latihan dan kehidupan seharian Iza? Sebelum ni saya tengok orang lah, tengok senior, macam kita tengok Datuk Azizul, tengok benda yang bagus lah, macam tidur awal, rehat yang cukup, makan makanan yang bernutrisi. Baik, ini pula soalan daripada peminat dihantar ke media sosial Santapan Juara. Pengirimnya bernama Syahira Saroja. Okey, Syahira nak tahu, apakah matlamat jangka panjang Iza dalam sukan berbasikal ni? Saya mengharapkan yang saya dapat mewakili diri saya ke Olimpik, dan juga saya pun mengharapkan yang saya boleh memenangi medal pingat di sukan. InsyaAllah, saya doakan semoga dimudahkan urusan dan berjaya sehingga ke peringkat tertinggi selepas ini. Terima kasih Iza. Pada penonton di luar sana, teruskan bersama Santapan Juara. Okey, sekarang ni saya nak bakar terung ni. Kita nak bakar di atas api ni untuk memudahkan kita cabut kulit terung ni. Atlet kita, Nurul Izzah Izzati, gemarkan hidangan yang lebih protein. Jadi inilah sebab saya sediakan hidangan sampingan yang menggunakan protein, iaitu telur. Okey, bila terung kita dah nampak macam terbakar macam ni, maksudnya dia dah siap. Dan nak letakkan dekat atas plastik pembalut makanan. Biarkan dia lebih kurang 5 minit dan boleh nampak dia dah mula beruap. Itu yang kita nak. Okay, sambil saya tunggu terung ni nak siap, kita nak pukulkan telur. Pecahkan telur di dalam mangkuk. Pukulkan. Betul. Kita masukkan sayur-sayuran tadi, bawang dan tomato. Okey, kita nak check terung ni. Bau dia memang sangat sedap lah sebab bau dia macam terung salai. Menggunakan pembalut makanan yang sama, kita tarik je kulit dia. Pastikan kita cabut ke semua kulit terung ni sebab kulit ni dah jadi karbon lah kan, sebab kita dah bakar dia. Kemudian kita boleh potongkan terung ni. Kita tak nak dia hancur sangat, tapi tak nak dia besar sangat, sebab kita nak masukkan kat dalam telur ni ya. Kaulkan sehingga rata. Kita nak gorengkan telur. Sekarang kita nak masak dia. Lepas minyak kita dah panas, masukkan campuran telur ni. Gaulkan dia macam kita nak buat telur hancur-hancur. Ini nak jadikan dia lebih kembang. Okey, lepas telur ni dah tak nampak cair, bahagian-bahagian cair, kita boleh ubahkan dia ke atas pinggan.
Kemudian kita nak masak bahagian atas. Ini adalah cara untuk masak telur dadah tanpa menggunakan banyak minyak. Kita kena pastikan telur ni betul-betul masak, terutamanya kalau kita nak meal prep. Maksudnya kita nak masak dia awal minggu, kemudian hidangkan dia sepanjang minggu tersebut. Sebab telur yang tak masak memang berbahaya untuk kesihatan. Dan kita boleh sajikan telur ni bersama dengan ikan bakar dan juga nasi beri. Okey, saya dah bekalkan dah hidangan ni untuk Izzati dan saya harap dia akan menikmati sajian ni. Dan bukan saja itu, saya juga harap sajian ni dapat membekalkan nutrisi untuk dia tahan kenyang dan bertahan sepanjang hari. Izzah, hidangan yang disediakan daripada Chef Anis yang diinspirasikan daripada diet pemakanan Izzah. Wah, ada. Tapi ada nota. Cuba Izzah ambil dan baca. Okay. Menurut Izzati, selamat menikmati juadah berbuka puasa. Terima kasih Chef Anis. Okay Izzah, mari kita lihat hasil masakan daripada Chef Anis. Wah, ikan bakar. Mesti sedap kan? Ada ikan bakar. Ada telur dadah terung. Oh ya. Dan juga nasi beri lah. Jadi terima kasih Cik Anis kerana menyediakan juadah berbuka untuk Nurul Izzah yang diinspirasikan daripada diet Nurul Izzah sendiri. Suka tak? Suka. Dan moga makanan ini akan memberi khasiat dan juga tenaga kepada Izzah untuk terus berlatih pada bulan Ramadan. Sekian santapan juara minggu ini bersama Nurul Izzati, Ratu Pecut Berbasikal Negara. Minggu depan kita bersama Aira Azman, atlet squash wanita negara. Anda juga boleh menghantar pertanyaan kepada Aira Azman ke media sosial Santapan Juara. Sehingga bertemu lagi, salam hormat dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Okey dah. Jika Izzah diberi peluang untuk berlumba di mana-mana kejohanan di dunia, apakah kejohanan itu? Olimpik. Apakah makanan kegemaran Izzah selepas menjalani sesi latihan yang intensif? Nasi biryani. Siapakah Nurul Izzati Muhammad Asri? Cekal. Semangat. Kecil-kecil cili padi.